Mana yang lebih bagus, simpan duit ataupun simpan emas? Tuan-puan, bila tuan-puan simpan duit, sebenarnya tuan-puan sedang menyimpan nombor sahaja. Walaupun nombornya mungkin bertambah dengan dividen dan sebagainya setiap tahun, lama-lama duit itu hanya sekadar nombor sahaja. Sebab kuasa belinya semakin lama semakin menyusut disebabkan inflasi. Bahkan nilainya boleh lenyap terus. Simpan aset seperti emas, perak, tanah, rumah dan sebagainya bermaksud tuan-puan sedang menyimpan kuasa beli. Walaupun harganya naik dalam jangka panjang, selalunya kuasa belinya kekal, tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi, apa saja simpanan jangka panjang, aset fizikal seperti emas adalah lebih baik kerana kuasa beli dan nilainya lebih terjamin. Duit kertas lebih sesuai untuk transaksi jangka pendek tetapi bukan untuk simpanan jangka panjang. Kalau nak simpan duit kertas, simpanlah sekadar cukup-cukup untuk dana kecemasan ataupun untuk tuan nak pakai dalam waktu terdekat. Untuk simpanan jangka panjang, simpan aset fizikal seperti emas kerana lebih berbaloi dan lebih menguntungkan untuk masa depan. Nak mula menabung emas dengan ilmu, saya Dila Aktif Public Gold. Jemput hubungi saya bantu cara bermula. Assalamualaikum.